2017 bulan 3, saya ingat lagi bulan 3. Bulan 3 macam tu lah. Okay. Boleh ulang sekejap lagi. Nak mula daripada mana tu? Amazing tau, sebab tadi saya pergi ambil ni, saya terdengar dia cakap dia memang ada barang sebab saya dengar kan? Barang hati saya sangat. Tapi tak tahu nama ubat ni kan. Aloe vera, right? Water kuning, harga dia sekarang RM99, right? Betul? Ya, betul. Okay, benda ni lah yang boleh menyelamatkan nyawa saya. Sebab saya kena barah hati tahap 2. Lepas tu bengkak buah pinggang. Saya pun tak tahu mula-mula. So saya pergi ke satu kedai, satu stokis. Saya tanya dia, Kak, boleh tak saya nak dapatkan ubat untuk barah hati? Dia cakap tak ada. Sedangkan benda tu saya dah dimaklumkan oleh doktor, memang tak ada ubat untuk barah hati. So cegah dia. Then saya tak putus asa, saya usaha. Lepas tu saya pergi, kak tu cakap, tak apalah sekejap saya tanya kawan dia. So kawan dia datang, cuba you try yang ni. I tak tahu dia nak untuk apa. So untuk produk dia ke apa ke saya tak tahu. Dia pun tak tahu apa. Cuba untuk sihat badan. Just saya makan sebotol, lebih kurang 1 minggu tu saya rasa badan saya fresh. So saya relax. Sedangkan masa tu saya ada rujukan untuk refer kat Dr. HTAA Kuantan dengan doktor peribadi saya, Dr. Sujana. Nama doktor tu Dr. Sujana. Then after 3 weeks saya pergi jumpa doktor. Saya pergi jumpa doktor. Doktor cakap you tak boleh datang masa ni, belum confirm tarikh you lagi. So you kena datang lepas pada 2 bulan. So I datang lepas pada 2 bulan. Tapi I dah makan ni 3 botol. Saya dah rasa betul-betul fresh badan saya. So satu botol sebulan. Botol tu sebulan. Lepas tu botol kuning, yang aloe vera botol kuning. So around 2017 bulan 3 tak silap saya harga masa tu RM98 lah, tak silap saya, lebih kurang harga tu lah. Lepas tu saya pergi jumpa doktor ambil darah saya 3 tabung. Dia buat testimoni, test darah saya. Then dia datang balik kat saya, apa you makan? So darah you, mata you perfect. Setelah dia buat x-ray, saya cakap saya makan aloe vera. Dia cakap mana ubat tu? Saya pun tunjuk gambar dekat handset dekat doktor tu. Doktor cakap you boleh tak bawa ubat tu? So saya pun datang pergi jumpa doktor, buat kajian apa semua. Ubat ni boleh merawat hati. Sebab setelah kajian, doktor tu cuma ambil satu tudung dia. Ini serius punya cerita, tak tipu, sebab saya ada surat. So kalau nak tengok surat, tengoklah. Kalau Forever jemput saya untuk meeting, untuk briefing apa semua, okay, saya boleh teruskan. Saya boleh buat surat. Boleh bantu nanti ramai orang lagi dapat pahala. Yeah. Kan? Right? Okay, Syekh Muhammad Nozaimi. Panggil Syekh je. Alright. So now I fresh. Okay lah, sihat. Belum join lagi tapi belum join lagi sebab saya mungkin busy dengan kerja. So saya boleh, mungkin daripada nak jual ni pun PR nak kena bagus, so smart kan, berlaku smart apa semua. So saya pernah tolong orang, membantu benda ni dah 2 orang lah, untuk mencegah buah pinggang, mata kuning. Dia bukan saja untuk kesihatan badan, malah dia boleh merawat hati dalaman kita. So dengan memang happy lah dengan, sebab produk ni memang membantu keadaan you kan. Boleh bantu. Masalah teruk. Daripada saya masuk ubat bulan berbulan. So inilah ubat dia. Alhamdulillah saya selamat. Thank you very much. Okay, tak dah. Tak, tu perfect, tu baik. Tunggu tak ada sakit pinggang, tunggu tak ada buah pinggang, tunggu tak ada kuman. So